عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, terkini masyarakat dikejutkan dengan kes tangkapan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang melibatkan sebuah NGO yang disyaki menyeleweng lebih 200 juta ringgit, termasuklah yang dikatakan wang zakat. Difahamkan NGO tersebut tidak dilantik oleh Lembaga Zakat Selangor, yakni Lembaga LZS, sebagai ejen kutipan yang sah. NGO berkenaan juga didakwa telah mempengaruhi syarikat-syarikat tertentu di sekitar negeri Selangor dan wilayah persekutuan untuk membayar zakat kepadanya. Kemudian, kutipan zakat tersebut disalurkan kepada Majlis Agama Islam di sebuah negeri yang terletak di sebelah utara. Jika benar berlaku tindakan sebegini, ia sudah tentu akan memberi kesan langsung kepada sistem pengurusan zakat, termasuk berlakunya ketirisan dalam hasil kutipan serta menjejaskan jumlah agihan yang sepatutnya diterima oleh golongan asnaf di negeri ini. Bahagian mereka yang berhak akhirnya terabai akibat perbuatan pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebagai nasihat dan peringatan supaya isu sebegini dapat dielakkan, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk tunaikan zakat kepada amil bertauliah, agar kita semua memahami kepentingan menunaikan zakat melalui saluran yang tepat bagi memastikan ibadah yang dilaksanakan sah dan sampai kepada golongan asnaf yang berhak. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah zakat adalah ibadah yang melibatkan harta serta masalah umat Islam dan sangat sensitif kerana boleh terdedah kepada penyelewengan. Oleh itu, Nabi Muhammad SAW telah menetapkan suatu prinsip yang jelas bahawa urusan zakat mesti dikawal sedia secara ketat oleh pemerintah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid Al-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW melantik seorang lelaki daripada kabilah Ad bernama Ibnu Al-Lutbiyah sebagai amil zakat. Setelah pulang, beliau berkata, "Hadza lakum wa hadza li, uhdiya li." Qala فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. Ini untukmu, yakni harta zakat, dan yang ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, yakni setelah mengetahui itu, lalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersabda, "Apakah yang terjadi dengan seorang petugas yang aku utus?" Lalu dia berkata, "Ini untukmu dan ini hadiah kepadaku." Mengapa dia tidak duduk sahaja di rumah bapanya atau ibunya? Kemudian dia lihat adakah dia akan diberi hadiah atau tidak. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa pengurusan zakat berada di bawah pemantauan yang ketat serta menuntut tahap integriti yang tinggi dalam kalangan amil.
Pengurusan zakat mesti diurus secara sistematik dan telus oleh pihak berautoriti sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103 sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud, ambillah zakat daripada sebagian harta mereka supaya kamu dapat membersihkan mereka, yakni daripada dosa, dan mensucikan mereka, yakni daripada akhlak yang buruk. Sidang jemaah yang dimuliakan, di negeri Selangor, Majlis Agama Islam Selangor yakni MAIS dengan Perkenan Budi Yang Maha Mulia Sultan Selangor mewakilkan Lembaga Zakat Selangor untuk menguruskan semua yang berkaitan dengan kutipan dan agihan zakat. Justeru hanya amil dan penolong amil yang dilantik secara sah sahaja dibenarkan untuk melaksanakan urusan kutipan zakat. Perlu dipahami bahawa pengurusan zakat adalah berkaitan urusan agama Islam yang berada di bawah bidang kuasa negeri. Setiap negeri mempunyai sistem pungutan dan agihan tersendiri bagi memastikan kebajikan asnaf diurus dengan teratur. Oleh itu, mana-mana pihak dari luar tidak sepatutnya melangkaui sempadan negeri untuk membuat kutipan zakat tanpa kebenaran pihak berkuasa mana-mana negeri lain. Tindakan sebegini bukan sahaja menyalahi peruntukan undang-undang, bahkan boleh mengganggu perancangan agihan zakat yang telah disusun. Seterusnya menjejaskan hak asnaf setempat yang sepatutnya dibantu dan diperkasa sehingga mereka mampu keluar daripada belenggu kesusahan. Fatwa yang diwartakan pada 20 Januari 2025 menegaskan bahawa badan bukan kerajaan atau non-governmental organisation, individu atau badan lain yang membuat kutipan zakat di negeri Selangor atau mengagihkannya tanpa izin Duli Yang Maha Mulia Sultan atau wakilnya yang diberi kuasa iaitu Majlis Agama Islam Selangor atau pemegang amanah Lembaga Selangor MAIS berdaftar adalah tidak sah mengikut hukum syarak. Pembayaran zakat yang dibuat kepada individu atau badan lain yang tidak diberi kuasa yang sah itu adalah tidak sah dan pembayarannya masih tidak terlepas daripada kewajipan membayar zakat itu. Sehubungan dengan itu, semua pihak sama ada perseorangan, NGO, semua agensi hendaklah mematuhi dan menghormati fatwa negeri Selangor, khususnya dalam hal menunaikan zakat. Zakat yang diambil daripada sebuah negeri hendaklah diagihkan kepada asnaf dalam negeri tersebut. Hal ini penting bagi memastikan hak asnaf setempat terpelihara, di samping mengelakkan kita daripada terjerumus dalam perkara yang menyalahi hukum syarak dan melanggar undang-undang. Selain itu, Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1955 turut memperuntukkan bahawa mana-mana pihak yang mengutip zakat tanpa tauriah boleh dikenakan tindakan sewajarnya, termasuk denda atau hukuman penjara. Begitu juga individu yang menunaikan zakat tidak melalui saluran yang sah dan amil yang dilantik boleh terdedah kepada tindakan undang-undang yang berkuat kuasa. Sedang jemaat yang dikasihi, dalam memastikan keberkesanan agihan zakat, Islam menggariskan agar ia diuruskan dengan telus dan bertanggungjawab. Ini kerana wang zakat merupakan harta yang telah ditetapkan penerimanya, terutamanya golongan fakir dan miskin, yang menjadi keutamaan mendahului asnaf yang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya sedekah yakni zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, petugas-petugas ambil zakat yang menguruskannya, para mu'allaf yang dijinakkan hati mereka, untuk hamba sahaya yang hendak memerdekakan dirinya, orang yang berhutang yakni untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan ibnu sabil yakni musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang sedemikian itu adalah sebagai sesuatu ketetapan yang datangnya daripada Allah. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Walaupun terdapat kaedah agihan zakat secara wakalah yang membolehkan pembayar zakat mengagih sendiri zakatnya
namun pelaksanaannya hendaklah berada di bawah pemantauan yang ketat Lembaga Zakat Selangor bagi memastikan agihan dibuat secara telus dan menepati hukum syarak. Bahkan wang yang diagihkan tersebut kekal sifatnya sebagai zakat yang perlu diagihkan hanya kepada asnaf yang berhak. Dalam masa yang sama, umat Islam juga perlu memahami bahawa pengurusan zakat tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya, termasuk dalam hal memindahkan harta zakat ke negeri lain. Perbuatan membawa keluar dana zakat ke negeri lain dikira sebagai memindahkan harta zakat. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Minhajul Talibin, wal adhar man'u naqliz zakati, dan pandangan yang adhar adalah dilarang memindahkan harta zakat. Zakat sepatutnya diutamakan kepada asnaf di tempat seseorang mencari rezeki. Jika ia dibawa keluar ke negeri lain tanpa keizinan ulil amri, hak asnaf tempat akan terabai dan berlaku kezaliman ke atas mereka. Tindakan tersebut amat tidak bertanggungjawab kerana umpama mencuri hak asnaf di negeri ini. Kita sebagai umat Islam mempunyai peranan yang besar untuk mempertahankan hak asnaf daripada dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jika sesiapa yang mempunyai maklumat berkaitan individu atau kumpulan yang mengutip zakat tanpa tauliah, sila salurkan maklumat kepada pihak Jabatan Agama Islam Selangor untuk tindakan selanjutnya. Jangan berdiam diri dan menyembunyikan perkara yang salah yang berlaku. Bimbang kita tergolong dalam golongan yang membantu kemungkaran kerana menzalimi dan menafikan hak asnaf. Dalam hal ini juga, umat Islam perlu memahami bahawa bukan sahaja zakat, bahkan apa-apa bentuk kutipan dana awam yang melibatkan kepentingan umat Islam di negeri Selangor hendaklah mendapat kebenaran daripada pihak berautoriti, iaitu Majlis Agama Islam Selangor. Saudaraku sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah menunaikan zakat kepada amil yang bertauliah, kerana zakat merupakan ibadah yang tertakluk kepada kawal setiap pihak berautoriti bagi menjamin ketelusan sehingga sampai kepada asnaf yang berhak. Kedua, umat Islam hendaklah menunaikan zakat di negeri tempat menetap atau di negeri tempat mencari rezeki. Ketiga, Lembaga Zakat Selangor hendaklah mengurus dan menyediakan dana zakat dengan penuh tanggungjawab, telus dan sistematik. Sekiranya terdapat pihak yang tidak dilantik mengutip zakat, umat Islam hendaklah melaporkan kepada pihak berkuasa agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqi'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasul-Nya dan orang yang beriman. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat serta mereka rukuk, yakni tunduk menjunjung perintah Allah. Surah Al-Maidah ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.